Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak santai di apa nama dia? Taiko. Ini yang saya dah buat 2 rumah. Tak, ini macam 2 kot saya rasa. Ni 2. Okay, kalau kau nak tengok apa yang jadi, jangan skip. Jangan satu, 2, 3. Okay guys, nak santai. Kita nak main apa dulu guys dekat rumah sakit. Kalau korang join, korang akan masuk salah satu pintu ni. Okay, pintu dah kamu buat sendiri. Okay, dekat kanan ni, macam bilik meeting kan. Lepas bilik meeting ni, kat sini ada akuarium. Lepas kat sini ada dapur-dapur. Ini ada, tak tahu lah. Yang ni pula ada tempat nak pergi ke bawah. Dan ini tempat dapat 2 orang lah. Okay, tu. Dan bawah tu adalah benda-benda. Okay, nanti kita akan turun bawah. Lepas tu, sekejap mana tadi? Korang akan nampak satu tandas ni. Lepas tu, masa korang masuk kan. Kat sini pun ada, ada pintu. Dan korang boleh masuk lah. Kalau korang boleh masuk sini. Ada tempat makan. Tempat makan, TV dan luar dia. Tempat masuk ni sini. Korang boleh mandi atau duduk-duduk santai lah masjid. 1, 2, 3 boom. Mandi. Lepas tu ada tinggal lah atas tu. Lepas tu kat bawah tu kat lantai bawah. Kat bawah ada satu basketball. Korang boleh main. Dan inilah tempat piano. Tempat santai. Banyak tempat santai kat ni. Okay, satu dah siap. Kau nak tengok atas ke bawah dulu? Bawah dulu lah. Atas dulu atas. Okay. Dan kau pasal kat sini. Ni macam pejabat. Ni ada lift sana. Kita try. Tu guys. Turun. Tingkat paling sikit kat kosong guys. Lepas tu dah akan siap kat sini. Betul saya cakap macam ni. Tu kecil. Okay. Dia sana ada sini. Okay, kat sini kau boleh gym kan. Boleh gym. Okay. Dekat sini ada satu tempat untuk TV dan tempat kereta-kereta. Macam tu lah. Ni ada snooker kan nama dia. Dan ada wayang guys. Lepas ada wayang, korang pergi belakang. Belakang ni udah tadi. Okay. Kita akan menuju ke atas pula guys. Atas pula. Atas. Tingkat nombor. Tingkat nombor 2 je guys. Pasal ni boleh putih tu. Akan cakap. Okay, korang akan sini. Akan dapat golf. Golf lah. Santai. Dan ada tempat duduk-duduk kan. Baik tempat santai duduk-duduk. Lepas tu kat sini pun korang boleh nampak. Kat sana tu. Ada pemandangan. Dah tadi. Kat sini ada baju. Tandas. Pasal katil tu. TV pun ada pemandangan ni. Jatuh betul-betul lewati guys. Lepas tu ada lagi guys. Dekat tingkat nombor 2 ni ada banyak bilik. Satu bilik. Okay, satu bilik ni dia ada bilik ni macam tempat kosong. Dan kat sini ada tandas dan tidur dah ada tempat gaming. Lepas tu lagi guys. Kat sini tandas. Ni gaming tak ada. Kecil je bilik ni. Dan last sekali ada lagi lah. Dan tempat malam kan. Okay, kita akan naik ke tingkat. Ni luar-luar ni saya cakap. Awal santai. Cakap-cakap kan guys. Lepas tu lagi guys. Kita naik lift. Tingkat terakhir. Tingkat terakhir guys. Okay. Okay. Sekarang akan saja.
Kalau nampak kecil sebab ni. Tapi boleh tentak ya. Lepas tu korang akan nampak tempat ni. Tapi pokok ni tak ada tempat ni. Korang masuk. Lepas tu korang ditaruh. Terus. Pup. Korang naik. Terus. Hebat tak guys? Kalau hebat. Berapa rate rumah ni? Kalau korang dah. Berapa rate guys? Berapa rate? Boleh sama. Rumah 22. Okay. Kita ambil duit dulu guys. 1 juta guys. 1 juta. Rakyat 1 juta. Kalau ikut ni, kena 5 juta guys. Kita kecil. Okay. Okay guys. Kita akan ambil duit jap. Awal kita ambil duit. Okay. Dekat sini. Korang masuk kan. Masuk. Sini ada garaj. Okay. Kalau masuk ada fosil. Kita pakai fosil. Kat sini pun ada banyak lah guys. Kat sini banyak. Nampak dari situ. Okay guys. Korang boleh tunggu sekejap tak? Sekejap je. Okay guys. Sekejap guys. Saya nak buat benda je. Kena AFK saja. Dalam beberapa minit di dalam kereta. Yang ni. Okay guys. Okay, ni satu tiga. Okay guys, saya nak pergi buat kita satu di serius. Kita ni atas dulu. Kiri dulu. Kalau korang ni guys, saya dah teleport 3 juta dah. Yes. Kalau korang masuk ke sini, korang akan nampak kat kanan kan sini ada satu garaj. Kat sini ada pemandangan lah. Kalau saya keluar, pemandangan bosan juga kat sini. Itu guys. Dan bila malam-malam, lampu situ akan buka. Lampu situ akan buka. Ni pizza saya belum makan lagi. Basi tak belum basi lagi ni. Lanjut saya makan lagi guys. Okay, ada ni makanan. Okay. Kat sini ada ni. Banyak lagi guys. Lepas tu, inilah. Dah ada. Macam biasa. Kolam bro. Kolam mandi.
Dan warna biru. Nah, ini warna biru. Ini warna biru guys. Perasan tak? Baju saya warna biru guys. Lepas tu dekat apa namanya? Dekat bawah dia macam tadi. Okay, dekat sini ialah tandas paling hebat lah. Lepas tu ada tempat bowling dan macam biasa wayang bro. Dan ada arcade. Boleh saya setel malam-malam kat sini guys. Party. Okay, kat sini ada tempat baca buku macam apa? Macam apa guys? Lupa lagi sama dia. Ni boleh angkat benda berat jap. Setel boleh tak ni? Tak boleh. Ni guys boleh lah. Ada TV juga guys. Banyak TV kat rumah ni. Lepas tu kita akan naik atas lagi. Nak tahu mana? Jom kita naik. Fosil dia tu boleh naik tu guys. Kat luar ni macam biasa ada pemandangan. Lepas tu kalau korang yang ni nak turun kan, kat situ ada tangga. Nampak guys? Itu ada tangga. Okay, lepas tu lihat-lihat lah. Lepak-lepak sikit. Kan? Lepas tu kat situ. Hebat kan? Lepas tu kat sini juga banyak bilik. Guys, bilik pertama. Ini bilik biasalah, bilik macam bukan master kot. Master tu dia macam ada tanda sana kat master. Yang ni super master. Mana tanda master? Mana master guys? Master room orang panggil. Okay, so biasa boleh keluar juga. Okay, banyak pokok kat sini. Kat sini ada tandas luar. Kat sini pun ada rak baju. Lepas tu kau cakap, mana tangga? Mana tangga dah, tapi kat sebelah tu masih ada. Korang akan nampak satu cermin. Sini kau naik lah. Korang naik. Okay, ni tempat santai paling hebat. Okay, kau santai-santai. Duduk-duduk. Borak-borakan. Buat BBQ. Lepas tu ni ke paut. Kau pergi sini, sana. Lah, ni lagi cantik. Kebetulan helikopter ni 1 juta. Tapi helikopter yang kedua tu bukan 1 juta. 500 lebih. Okay, kita naik. Kita cari. Rumah belum siap. Macam ni macam. Kita pergi bandar lah. Okay, dah pagi dah guys. Bila dah pagi kita tengok slot. Saya pernah buka tau semua ni. Kecuali ada 4 yang saya buat. Tempat ni ke 5 ni saya dah nak siap. Adik saya cakap adik saya pergi. Adik saya tak tahu lagi. Robin penuju tak ada lagi yang situ. Dia pergi buang. Dengan saja. Dia pergi buang rumah saya. 2 juta. Lama-lama lagi tunggu. Satu lagi. Lupa. Kat sebelah kiri kita guys. Lupa cakap. Di sebelah kiri kita. Tak ada apa-apa pun. Dan di luar pula guys. Di luar. Ada. Ni guys. Tadi basketball. Ni apa guys? Ulala guys. Ulala. Main-main sotong keluarga raya kat sini. Sorang juga. Buat RP boleh macam tu. RP santai lah macam saya buat ni. Okay guys, saya tak tahu nak buat apa lagi. Guys, saya nak AFK. Tunggu duit saya. Okay, kita tengok. Kau nak tengok apa-apa lagi? Okay guys, bye-bye. Belum saya lupa, saya bagi giveaway. Giveaway pet dia jatuh kepada jangan beritahu di next episode. Jangan beritahu episode ni. Last nanti saya tunjuk apa nama pet tu. Saya dah lupa. Nah, kalau kau nak tahu apa yang jadi, jangan skip. Okay, tengok sampai habis je. Kalau kau nak giveaway tu. Kenapa orang tak nak giveaway saya guys? Kalau korang tak nak, tak apa. Siapa nak add saya dah buat satu video.
korang add lah nama korang dan saya akan add nama korang. Janji guys. Okay, ciao. Bye guys. Okay guys, inilah big giveaway ni. Kalau korang nak subscribe, username dan buat semuanya. Okay guys, jangan tipu ya. Buat dan komen username korang. Bye bye. Ciao.